Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah bagi tahu apa? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelak daripada neraka dan dapat masuk syurga adalah orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kan? Wah, kesenangan memperdayakan. Ingat tak dulu, nak sangat kerja. Sekali bila kerja, kenapa aku kerja? Kesenangan yang memperdayakan. Beli kereta baru, berapa lama rasa baru? Kesenangan memperdayakan. Renew road tax, kena servis, kena nak. Berapa lama rasa baru? Kan? Beli rumah baru, berapa lama rasa baru? Tiba-tiba ada taman baru naik, ada taman perumahan baru naik, lagi lawa pula design dia, lagi besar pula. Yang seorang tu pula beli tanah pula, tiba-tiba beli tanah, tunjuk rumah dia. Ya Allah, lagi lawa kalau buat sendiri lah. Kesenangan yang memperdayakan. Hui, dia pangkat nombor 1 tu, dalam pejabat nombor 1 tu, jangan main-main. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid, kenapa tu? Pencen, sampai masuk. Kan? Kesenangan yang memperdayakan. Faham tak? Ya, nak belagak dengan apa? Kahwin, kesenangan memperdayakan. Mana orang seronok kahwin? Yang ramai seronok nak kahwin. Jarang jumpa yang seronok dah kahwin. Yang nak muka lelaki tu, muka menanggung je mak. Orang perempuan ni dia tak tanggung sangat sebab dia lepaskan kat rumah ni. Siap mu. Macam tu je. Ya. Betul. Yang ramai seronok nak kahwin. Nanti jangan lupa ya, mari kau ni kahwin saya dalam pukul 11 pagi, dia boleh datang hari Sabtu nanti. Tapi pukul 3 dah tak ada dah sebab outdoor. Ambil gambar baring-baring kat jalan kereta api tu. Banyak menyarap dekat tepi bot tu. Kan? Ambil gambar suasana banjir. Macam tu lah kan. Contoh, lepas 2 minggu masuk kerja balik, dah cuti honeymoon, bos tanya, "Sir, macam mana kahwin?" Alhamdulillah. Itu je. Baru 2 minggu, belum 2 tahun. Macam mana kahwin? Alhamdulillah. So far so good. Belum pernah kita jumpa jawapan orang perempuan ke lelaki ke baru balik pada cuti kahwin. So, macam mana kahwin? Kenapa saya tak kahwin pada dulu? Tak pernah dengar lagi. Jangan nak bohong lah. Tak pernah. Susahlah. Orang lelaki baru tahu perangai orang perempuan kan kat rumah. Dekat pejabat nampak ayu je. Ikut jalan ni. Selamat datang. Saya lah yang menguruskan penginapan. Macam tu kan. Iya, balik rumah buka tudung kembang-kembang, pakai baju binatang. Loudspeaker marah dah. Pergi mandi. Astaghfirullahaladzim. Marah. Satu lorong dengan suara dia. Kesenangan memperdayakan. Nampak suami gila pakai batik, baju batik butang sampai atas, rambut sikat belah tepi. Sampai kat rumah pakai kain batik. Baju batik dah tak ada, kain batik je. Pakai kain batik tanpa protection. Iya kan, tak berbajunya, duduk di sofa tu, kaki juntai macam ni. Lepas tu terlelap, kipas laju pula, berkibar kain tu. Anak kat depan tengah lancar CP3, 3x3, apa tu? Trauma budak tu kan. Seminggu tu bayang kan. Tengok kat whiteboard tu nampak benda tu. La ilaha illallah. Elok-elok sikit perangai kan. Jadi itu kata tadi, kesenangan yang memperdayakan.